5 years ago, we have given the best live action Spider-Man ever made, which is Spider-Man No Way Home. And 5 years later, we've got a new installment in Spider-Man's franchise, which is Spider-Man Brand New Day. And what I thought about this film? Let's hear about it. Hello guys, welcome back to Dennis Universe. Finally, after 5 years of waiting, aku dah tengok Spider-Man Brand New Day. And I must say is that this movie is freaking amazing. Korang tengok poster ni guys. Poster ni ramai gila orang cari tau. I mean bukan cari, ramai orang terkejar-kejar nak dapatkan poster ni sebab poster ni sangat limited. So memang poster ni siapa yang dapat memang sangat lucky lah. So this is the Screen X format untuk Spider-Man Brand New Day punya poster. So memang aku bertuah untuk dapatkan this poster in the first day of showing Spider-Man ni. First of all, aku nak ucapkan tahniah kepada Sony Pictures dan juga Marvel Studios sebab berjaya mengutip 30 juta ringgit dalam masa 4 hari tayangan di Malaysia. So memang good job pada korang sebab you guys really bring back this Marvel Cinematic Universe in action. Alright, enough with that talk. So aku nak review filem Spider-Man ni. So filem ini diarahkan daripada seorang pengarah yang pernah bagi kita salah satu filem terbaik dalam dunia MCU, which is filem Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Dan orang itu adalah Destin Daniel Cretton. Benda pertama yang paling aku nak puji dan paling aku appreciate gila-gila ialah dia punya swinging scene in the opening scene. Dia punya swinging scene ni mengingatkan aku daripada filem The Amazing Spider-Man 2, which is Andrew Garfield punya Spider-Man, di mana dia punya opening scene ni dibuka dengan salah satu swinging scene terbaik dalam filem superhero sepanjang masa. Dan perasaan aku dapat tengok balik that swinging scene in Brand New Day memang betul-betul heals my childhood gila. Sebab kita dapat tengok sisi lain daripada Tom Holland Spider-Man tau. Sebab sebelum ni kita dapat tengok dekat Homecoming, No Way Home dan Far From Home tu kita dapat tengok swinging scene yang agak hebat, tapi dia tak hit the same like The Amazing Spider-Man 2 made me fell in love with Spider-Man. Selain tu, apa benda lagi yang best dalam filem Spider-Man Brand New Day ni, dia punya dynamic di antara semua karakter-karakter dalam filem ni. Especially aku yang boleh highlight di antara Spider-Man dan juga Punisher, Frank Castle. So ini bukan spoiler, Frank Castle ni memang dah ada keluar dalam trailer, so korang dah boleh expect lah dia akan dalam filem ni. Tapi orang takkan expect lah dia akan banyak muncul dan dia punya screen time akan banyak dalam filem ni. So bila aku dapat tengok every scenes where Frank Castle tu on screen, memang kita dapat rasa macam oh, this is Punisher. Tapi untuk Punisher dalam filem ni dia dah lebih, dia tone down sikit dia punya violence and cruelty tu. Kalau korang tengok dekat filem Punisher before this kan dia macam ganas, dia punya macam cara dia macam kasar sikit cara percakapan dia. Tapi dalam Brand New Day ni Marvel Studios ni dia dah tone down sikit dia punya benda-benda tu lah. So sebab filem ni kan memang 13 plus untuk Malaysia punya rating. So kalau dia buat macam Punisher tu macam ganas, cakap kasar semua memang tak lepas lah untuk 13 kan. I mean like 13 plus tu sebab memang rating dia akan automatically naik 16 plus ataupun 18 plus lah. But untuk filem Spider-Man Brand New Day ni dia berjaya bawa watak Punisher tu dengan dia tone down tapi dia stick to the character itself lah. So kita dapat tengok dia punya aura tu, dia punya charismatic of Punisher tu, kita dapat tengok lah macam mana dia handle all the threats yang ada depan dia. So kita dapat tengok macam mana dia tolong dia punya ally macam Spider-Man ni kan. So yeah, memang sangat-sangat best watak Punisher tu. Setiap kali dia dekat screen tu memang aku dapat rasa macam oh my god, dia memang sesuai. Sebab dia pun antara straight level punya hero. Bukan sekat dia ada lagi, belum ada lagi Daredevil, semua tu Elektra, semua Blade, itu semua hero-hero yang akan ada yang akan dikategorikan sebagai straight level heroes. Kalau korang pernah main game Spider-Man Insomniacs daripada game PS4 dan PS5 tu, so korang akan betul-betul akan enjoy sebab korang memang dah familiar dengan all those finishing moves, especially this scene. No matter how powerful you become. Korang nampak kan scene tu? Kau bayangkan dalam filem ni dia tunjuk balik that scene, dia replicate all the things yang dia pernah buat dalam game tu, lepas tu dia buat dalam movie ni. Memang sebiji dia buat. So memang bila tengok scene tu memang kita dapat rasa macam oh my god, I have seen this before and I have played this before, and then they replicate in the movie.
So bila tengok tu memang rasa wow gila-gila wow lah. Dan honestly lah, aku boleh cakap filem ni dia sangat emotional lah. Ada 2-3 kali juga lah aku menangis. Dia bukan apa tau. Korang bayangkan dalam filem ni kita dapat tengok tau struggle Peter Parker tu. Macam mana dia hadap semua dugaan tu seorang-seorang. Dulu dia boleh hadapkan Tony Stark untuk nak tolong dia kalau ada masalah ke kan. Kalau dia perlukan bantuan ke, dia boleh Roger kan Tony Stark. Sekarang ni dia sendiri. And yang paling sakit lagi, everyone forget that he even exists dalam dunia tu. Everyone forget that Spider-Man is Peter Parker and Peter Parker pun tak ada dalam memori diorang. So even kawan dia Ned Leeds tu ke, girlfriend dia tu apa, Michelle Jones, semua lupa pasal dia. Korang bayangkan So kita dapat tengok lah dia punya karakter Spider-Man dalam cerita ni, dia lagi sad boy lah aku boleh cakap. There is just one scene di mana Peter dia found out that MJ with someone else. I don't want to spoil anything, but there's one scene dia found out that MJ dia dah dengan someone else. And they were... And then dia balik tau. Dia balik tu, dia swinging all around the city. And that time memang hujan. So memang kita dapat tengok bila dia swing tu, dia suffer gila lah. Dia nampak rasa macam dia broken. And then dia dah memang dah tawar hati everything tu. Kita dapat rasa dia punya kesedihan tu. Bagi aku bila tengok scene tu, aku memang, sorry to say lah, memang aku memang menangis gila lah. Dan kalau untuk benda yang aku tak berapa suka, maybe aku boleh cakap dia punya villain lah. I mean like villain tu dia tak adalah macam extravaganza like No Way Home kan. Every villain lawan with 3 spiders, no. Dekat yang brand new dia ni, dia memang tak berapa fokus sangat in each villains. Tapi dia memang highlightkan ada certain villains saja. Kalau boleh tengok kat trailer, kita dapat tengok dia lawan dengan Scorpions and then dia lawan dengan Hulk kan. Hulk. Alright, okay. And then kita dapat tengok dia lawan dengan D-Hand. Tapi there's this one character actually kan. Dia villain tapi as usual lah Marvel kan. Marvel takkan dapat lari dengan Talk No Jutsu-nya. So agak kecewa sikit lah bila dia dapat tewaskan villain tu dengan Talk No Jutsu tu. Memang kind of sad lah. Tapi kalau korang harapkan, kalau korang datang dengan expectation nak tengok lawan di antara Hulk lawan Spider-Man, lepas tu korang nak tengok D-Hand lawan dengan Spider-Man, memang korang akan satisfy lah. Tapi kalau korang expect macam cerita ni akan ada satu main villain yang big boss villain, so memang aku boleh cakap maybe korang akan sedikit kecewa lah. Sebab just dekat trailer ni dia tunjuk ada beberapa villain yang macam dia ada buat comic accurate pose kan. So actually dekat trailer tu actually dia just copy and paste in the movie lah. So setiap villain kau nampak ada macam ada boomerang baling dekat Spider kan, semua kan. Semua tu actually dia cakap dia just copy paste lah dekat dalam movie. So memang in that thing dia memang rasa macam agak off lah sikit. Sebab dia tak ada macam pay off untuk setiap villain dia lawan tu. So dia just tunjuk dia lawan dengan villain ni sebelum ni, lawan dengan villain tu kan. So yeah. Tapi kalau korang datang dengan expectation nak tengok Hulk lawan Spider-Man, nak tengok D-Hand lawan Spider-Man, even Scorpion dalam cerita ni pun memang dia sikit, screen time dia tak banyak, tapi memang korang akan rasa puas hati gila-gila. Okay, yang paling penting sekali dia punya credit scene lah. I mean like not mid credit scene but post credit scene. So for Marvel fans, dia faham lah apa yang jadi dekat post credit scene. Aku takkan spoiler apa jadi dekat credit scene tu. Korang akan tengok sendiri dan korang judge sendiri apa actually, dan korang speculate sendiri apa yang jadi sebenarnya dekat credit scene tu. Personally for me memang aku dah excited dan memang bila aku tengok post credit scene tu memang aku rasa macam okay. So untuk credit scene tu memang korang akan rasa curious kenapa ada lagi dekat dalam. Oh sorry, spoiler. Tapi yang aku nak cakap lah, tak semua orang boleh accept kot untuk cerita Spider-Man baru ni. Sebab bagi aku filem ni dia lebih ke arah grounded sikit.
Dia seolah-olah kita dapat tengok filem ni macam ibarat tengok cerita Spider-Man 1, 2, 3 which is Sam Raimi punya Spider-Man yang Tobey Maguire tu. So kalau boleh tengok Spider-Man Brand New Day ni dia dah ke arah tu. So director daripada Disney Daniel Cretton ni dia bawa dia punya vibe tu ke arah Sam Raimi punya directoring lah. So bagi aku dia punya filem tu dia agak grounded, dia tak macam sebelum ni kita dapat tengok dekat Homecoming, No Way Home, Far From Home tu dia lebih ke arah macam dia high tech punya Spider-Man lah. Dia dapat tengok dia dapat supply pada Tony Stark kan. Dekat Homecoming tu dia dapat suit yang macam advance sikit, dia boleh ada goggles yang bergerak, dapat banyak gadget-gadget kan. Lepas tu dekat Far From Home kita dapat tengok dia lawan dengan Mysterio semua kan. And last but not least dekat No Way Home kita dapat banyak gila cameo Fiesta. Kita dapat tengok Andrew Garfield dan Tobey Maguire in the movie. And then kita dapat tengok banyak gila villain-villain from the past villains daripada filem-filem Spider-Man lama macam yang tu lah. Dapat tengok ada Goblin, semua tu kan, Goblin, Lizard, apa lagi, Doc Ock, dapat tengok Sandman lagi dekat dalam satu filem. Tapi untuk Brand New Day ni dia dah ke arah grounded balik, dia dah ke arah macam mana Spider-Man should be lah. So macam kalau tengok Tobey Maguire dengan Andrew Garfield, itu filem Spider-Man nombor 2 ni dia lebih grounded. Dia tak ada macam nak lawan-lawan hero-hero yang villain-villain yang mystical ni macam semua tu lah yang macam korang tengok sebelum ni. Tapi kalau kau tanya aku lah, untuk filem Spider-Man Brand New Day ni kena tengok semua filem-filem sebelum ni. So pada pendapat aku, korang kena tengok filem-filem sebelum ni sebab dia memang heavily rely on the previous films. Bukan saja movie, korang kena ada sedikit knowledge tentang karakter-karakter yang muncul dalam movie ni lah. So kadang-kadang nanti dalam movie ni akan ada keluar beberapa karakter yang memang agak familiar untuk Marvel fans. As for me, memang aku kenal dan aku memang excited untuk tengok that character. But for some people like my friends, kadang-kadang ada juga yang like my father. So when that character appear on the screen, dia jadi macam tak berapa punchy sebab dia tak kenal karakter tu dan dia tak get excited when they see that character. So memang bagi aku cerita ni actually dia made for fans lah. Sebab dekat komik dia memang dah tease sikit-sikit apa yang jadi dengan karakter ni dan how they appear in the movie itself. So everyone dah boleh speculate lah apa yang akan jadi dalam filem ni. So apa cameo-cameo akan keluar kan. So tapi pada orang-orang yang tak pernah tengok filem-filem sebelum ni dan dia akan lost lah dalam filem ni. Dia akan lost dan dia akan komplain macam-macam lah. Siapa karakter ni? Kenapa karakter ni tiba-tiba muncul dalam filem ni kan? So memang kalau korang tak pernah tengok filem-filem sebelum Spider-Man sebelum ni, macam contoh yang No Way Home lah, especially sebab cerita ni dia memang direct sequel kepada No Way Home. So apa yang jadi dekat ending tu dia memang bawa ke opening Brand New Day ni. Dia memang direct sequel. So Brand New Day ni adalah dia punya kesinambungan 5 tahun selepas kejadian No Way Home tu. So bagi aku lah, saranan aku korang nak tengok Brand New Day ni, please rewatch every Spider-Man movie before yang Brand New Day ni lah, yang macam No Way Home, From Home, Homecoming tu kena tengok. And then kalau korang boleh, tolong tengok X-Men Universe punya filem lah. Macam kita dapat tengok lah yang ada X-Men First Class, Last Stand, Apocalypse, yang semua tu lah. Even Wolverine tu semua tengok. Aku tak nak bagi spoiler tapi kalau korang tengok, korang akan well prepared for this movie. Okay lah guys, itu je aku punya review untuk filem Spider-Man Brand New Day. So memang personally bagi aku memang suka gila. Tapi untuk rating aku boleh cakap tak adalah setinggi yang macam orang bagi. Macam 5/5, ada yang bagi 10/10. Personally bagi aku filem ni dia di paras best. It's not perfect but best lah untuk layan. Kita dapat tengok sisi lain untuk Spider-Man kan dalam filem ni. So kalau nak cakap filem ni perfect tak perfect, every Spider-Man movie memang, like every Spider-Man Tom Holland's movie memang akan ada filem yang dia bukan flop tapi dia not perfect but dia best and enjoyable. So untuk Brand New Day ni dia still lagi di paras tu. Dia memang enjoyable dan best for someone yang memang follow lah untuk franchise Spider-Man Tom Holland ni lah. Tapi kepada korang yang macam just datang untuk tengok untuk entertainment ke, untuk tengok as casual audience, memang maybe korang akan enjoy dari segi dia punya fighting scene, dia punya swinging scene and so on. Tapi kalau korang just datang untuk tengok tu, memang korang akan dapat benda tu lah. Tapi kalau korang expect untuk story dia lagi best ke, memang aku rasa tak semua orang akan accept lah cerita Spider-Man Brand New Day ni. So memang aku disarankan kalau korang nak tengok film Spider-Man Brand New Day ni,
korang kena ada sedikit knowledge lah. So memang korang kena ada knowledge tu supaya korang takkan lost dalam filem tu. So yeah, that's it untuk filem Spider-Man dulu ni. So apakah rating korang dan apakah komen korang. So korang boleh komen kat bawah. So aku nak tahu juga apa pendapat korang. Sebab bagi aku memang filem ni dia best. Bukan tak best, dia best. For someone like yang aku dah actually dah ada knowledge sedikit lah tentang apa yang actually jadi before this. So yeah, that's it. Thank you for watching. Nanti kalau ada apa-apa update tentang film Spider-Man ni, aku boleh just make another video. So thank you for watching guys and see you in the next video. Thank you.